Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bonda. Okay guys, hari ni kita pergi Decathlon. Hari ni ajak suami pergi Decathlon nak cari kasut untuk game memanah esok 25 hari bulan. Decathlon. Kat mana tempat dia? Kita cari kasut tapi bukan kasut untuk running ke, bukan. Ini kasut running. Kita cari kasut untuk pergi memanah. Sebab musim hujan kan. Saya nak cari kasut untuk lasak. Dah pusing habis dah kawasan sini semua kasut untuk sukan. Sekarang musim hujan. So nak cari kasut untuk yang lasak-lasak. Ni plastik bukan. Cari lain lagi. Okay sahabat, teman Bonda cari kasut kasut untuk aktiviti memanah, game memanah esok. Tadi tanya dengan staff, dia kata cari tempat yang hiking. Dah beberapa hari ni hujan, so tempat padang memanah tu tanah merah dia naik, rumput dah hilang, so sayang kasut lawa-lawa kan. Sini ke? Oh ini ke? Bukan, saya nak cari kasut untuk yang pergi kebun je, yang senang cuci. Okay, kejap kita cari tempat lain pula. Tak boleh ni. Tak boleh lasak ni. Kasut biasa. Okay, cari tempat lain pula. Tanya staff dulu. Sebab tak tahu tempatnya mana. Pusing-pusing dah pening tak jumpa. Ni nama dia kasut Chua Cukang kata dia. Okey. Kita pilih. Mana satu yang berkenan di hati. Ini pun cantik macamnya. Ni apa ni? Warna hijau. Wow. Ni hitam. Okey. Cantik ni. Okey, kita test dulu saya. Okey, akhirnya jumpalah kasut kebun ya. Dah macam masuk kebun dah kasut ni. Ni topi dia. Nak set dengan topi. Nak set dengan baju pun ada. Wah. Tapi kalau boleh cari tapak yang rendah. Oh, tapak rendah Okey, warna tak ada lagi kecuali hijau dan hitam. So, Bunda ambil yang ni saja dengan satu topi. Okey. Let's go. Berpeluh-peluh mencuba kasut. Cari bos dulu. Bos bayar. Okey sahabat, kasut pun dah jumpa, dah pun bayar. Dan jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum. Dah penuh dah.